Tahniah, sekiranya anda berjaya dipanggil ke sesi ujian psikometrik bagi jawatan penolong pegawai penguatkuasa grade KP5 di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Ini bermakna anda telah melepasi saringan awal. Pastikan anda buat yang terbaik pada 3 Julai 2025 nanti. Saya Hambali dari tim Panduan Kerjaya Kerajaan. Sebelum itu, sila subscribe dulu channel ini agar anda tidak terlepas segala info yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Baiklah, kenapa perlu lulus ujian psikometrik SPA ini? Okey, ujian ini membantu SPA mengenal pasti calon yang bukan sahaja layak dari segi akademik tetapi juga mempunyai ciri-ciri peribadi yang sepadan dengan etika perkhidmatan awam seperti jujur, bertanggungjawab, boleh bekerjasama dan berfikiran positif. Jika gagal, anda akan terhenti di peringkat ini walaupun anda layak dari segi akademik dan pengalaman. Oleh itu, lulus ujian psikometrik membuktikan bahawa anda bukan sahaja bijak tetapi juga seimbang dari sudut emosi, etika dan tingkah laku. Ciri penting dalam seorang penjawab awam. Kita lihat contoh dan jawapan ujian ini daripada rujukan khusus yang disediakan oleh tim Info Kejaya. Lihat contoh soalan psikometrik. Kita ambil satu contoh. Okey, saya nak bagi contoh yang Okey, kita ambil soalan yang ke-78 ini. Saya tidak berminat dengan kerjaya yang melibatkan peraturan dan disiplin ketat. Okey, ada 4 pilihan jawapan di sini. Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju ataupun sangat setuju. Yang manakah pilihan anda yang patut kita pilih? Okey, kita lihat bagi soalan 78 tadi. Cadangan jawapan yang dicadangkan adalah A, sangat tidak setuju. Huraian jawapan. Mengapa soalan ini penting? Ujian terhadap keserasian sikap dan minat calon terhadap struktur kerjaya beruniform. Mengapa jawapan ini dicadangkan? Calon yang selesa dengan disiplin tinggi lebih sesuai untuk peranan berautoriti seperti JPJ, PDRM, APMM dan agensi penguatkuasaan yang lain. Bagi bantu persediaan kali ini, kami ada sediakan rujukan khusus untuk ujian psikometrik penolong pegawai penguatkuasa grade KP5 JPJ ini. Nak dapat, sila layari website kami di www.panduankerjayakerajaan.com. Jangan tersalah website www.panduankerjaya.com ataupun link yang saya kongsikan di bawah video ini. Okay, sekiranya video ini bermanfaat, sila share kepada rakan-rakan untuk perkongsian bersama.